Jadi problem, bila bapak tu datang, letak pisau kat sini, kita pun cuba amalkan supaya kita jadi kebal kan. Cepat-cepat kita baca. Contohlah kita baca La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kebal lah aku balik kan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sekarang aku akan menjadi kebal. Sekali dicocok. Dicocok kita rasa sakit. Aduh, kenapa benda ni tak kebal ni? Kan? Tak datang ni. Ui, habislah. Kan? Baca lagi sekali. Amalkan. Okey. Kali ni pula kena baca yang lebih kuat sekali. Kita minta supaya wahai susuk raksa, wahai besi kuning, jadikanlah aku besi sekeras besi supaya tidak lot di tujuh telaga. Dia cocok mati. Masa tu kau dah sembah besi. Mati kau dalam keadaan kafir. Mati kau dalam keadaan syirik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to our podcast Ikhtiar. So kita dah kembali lagi dengan episod yang baru, tajuk yang baru. Macam mana korang tengok dekat tajuk kita dah tulis kat bawah tu, itulah yang tajuk kita akan berbincangkan pada hari ni. Betul. So, Hafiz, apa tajuk kita? Hari ni kita akan borak pasal talbis iblis. Talbis iblis. Hampir tersyasyul. Tapi tak mengapa. So, talbis iblis ni dia boleh jadi daripada sekecil-kecil benda hingga ke sebesar-besar benda. Betul tak, Hafiz? Betul. Okey, apa yang kau boleh explain daripada sikit? Pemahaman lah. Okay, talbis ni dia macam menjadikan sesuatu yang benar tu sebagai batil dan sesuatu yang kebatilan tu menjadi sebagai sesuatu yang benar. Itu daripada segi talbis lah. Tapi bila kita nak cakap hari ni pasal talbis iblis, seperti mana kita tahu iblis ni telah menderhaka kepada Allah dengan tidak sujud kepada Nabi Adam seperti mana dalam perintah dalam Al-Quran. So, iblis menggunakan taktik ni untuk memperdayakan Bani Adam, manusia, untuk mengikut dia ke jalan yang salah dengan menyekutukan Allah. Faham? Okey, tapi kan saya terlupa sesuatu lah, Hafiz. Korang jangan lupa like, follow, comment and subscribe kita punya YouTube. Kita dah terlaju sangat, excited sangat dengan episod kali ni. Topik ni aku kata best. Sebab talbis iblis ni dia boleh jadi sekecil-kecil benda dan dia boleh jadi besar sangat. So, Hafiz, ada lagi nak dibahaskan ataupun kita pas pada Acik dulu. Kita pas pada ayah kan. So, Assalamualaikum ayah saya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi masih lagi raya last Ya. Betul? Last week raya. Tu last week. Tu last week. Seminggu hampir lah. Jadi mood raya masih lagi terasa Okey lah, nak cerita pasal Teletubbies. Dia adalah talbis iblis. Dia agak susah sikit kalau nak kita jarang sebut ataupun Tablik nak sebut ni. laju-laju, dia akan jadi Teletubbies. Talbis iblis satu perkara yang sangat halus. Sangat halus. Jadi seperti biasalah, aku tanyalah apa yang korang nak tahu mengenai talbis iblis. Okey. Apa yang kita nak tahu pasal talbis iblis? Okey. Talbis iblis, apa yang saya cakapkan tadi, macam mana? Yang daripada sekecil-kecil benda tu, bukanlah benda tu kecil. Maksudnya macam contoh, kita dah masuk waktu azan. Lepas tu kecil, kejap lagi lah. Itu pun dah kira sebagai talbis iblis kan. Bisikan-bisikan halus yang menyuruh kita melambat-lambatkan ibadah. Tapi apa yang saya nak tahulah kan, untuk orang-orang macam non-Muslim and so on, adakah mereka ni dibisikkan ataupun dikaburi untuk tidak dibuka hidayah, untuk menyesatkan lah ke macam mana, ke hidayah belum sampai ke? Kan orang selalu cakap kalau dalam Islam sendiri pun, kalau dia tak bertudung ke dan sebagainya, hidayah belum sampai. Adakah itu talbis iblis ataupun betul-betul hidayah dia belum sampai, atau macam mana? Okey. Macam ni mengenai perkara orang yang bukan Islam dan non-Muslim, atau kita sebut kafir lah. Sebelum sampai pada bab itu, kita kena tahu lah definisi talbis iblis. Apa dia? Dia menutup kebenaran dengan benda yang palsu.
Dia menutup benda yang benar dengan benda yang palsu. Oh, Semua agama mengatakan bahawa ada Tuhan. okay. Benda tu betul ke tidak? Betul. Apa yang menjadi problem? Tuhan yang disembah itu adalah Siapa? siapa, Uh, dan sekiranya dia yang disembah itu bukan Allah, maka ia telah menjadi satu benda yang palsu. Dia jadi macam tu. Dan sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kamu, maka jadikanlah ia musuh. Surah Al-Fatir. Al-Fatir. Kalau kita tengok mengenai agama lain lah. Agama lain. Bukan nak menghina, ini bukan menghina. Kenapa dikatakan perkara itu boleh mencecah atau mencapai satu benda yang dinamakan palsu? Dia sangat senang. Sebab tu, apa saja yang kita bayangkan mengenai Allah, dia bukan Allah. Kalau kamu bayangkan cahaya itu sebagai cahaya, sebagai Allah, maka Allah itu menjadikan cahaya, tetapi Allah bukan cahaya. Allah tak berbentuk. Tidak berbentuk. Tidak boleh dibayangkan. Apa saja yang kamu bayangkan mengenai Allah, maka bentuk-bentuk Allah, maka dia bukan Allah. Bila terjadinya bayangan-bayangan itu, maksudnya bila kita dibayangkan bentuk-bentuk Allah kan, contoh mempunyai anggota-anggota tertentu, maka dia sudah bukan menjadi Allah. Dan apabila bentuk-bentuk itu dijadikan seperti berhala, kemudian disembah, maka apa yang terjadi ialah yang disembah itu bukan Allah. Maka dia merupakan Tuhan yang palsu. Ini yang terjadi pada soalan-soalan tadi itulah, mengenai kenapa pula terjadinya orang yang bukan Islam dan sebagainya. Sebab iman mereka mempercayai bahawa sesuatu yang hendak disembah itu perlu mempunyai bentuk. Kan? Terjadilah berhala daripada perkara itu. Contoh, dan terjadinya berhala daripada perkara itu untuk meyakinkan kepada mereka bahawa mereka perlu sesuatu untuk berada di hadapan mereka untuk disembah. Sedangkan agama Islam bukan macam tu. Ada yang mengatakan bahawa orang Islam ni dia sembah Kaabah. Betul. Sedangkan Kaabah itu bukan tempat, bukan Tuhan kita, bukan untuk disembah. Kaabah itu adalah arah untuk manusia ini sujud. Bukannya dijadikan Kaabah itu sebagai tempat kita sembah Kaabah tu, tidak. Ini salah faham yang selalu berlaku. Sebab agama yang lain, dia memerlukan sesuatu bentuk untuk dorang jadikan dia sebagai tempat untuk dipuja dan disembah dan meminta. Sedangkan orang Islam tak payah. Bila doa, afdalnya adalah kita menghadap kiblat. Tapi boleh tak kita doa tidak menghadap kiblat? Boleh. Tapi yang Kaabah tu, lari topik sikit lah kan. Kaabah tu dikatakan di atas langit yang ketujuh kita panggil ada Al-Bait Al-Ma'mur. Di mana Baitul Ma'mur. Di mana setiap hari akan ada 70,000 malaikat yang akan masuk dan tidak akan keluar. Ya. Oh, itu Ya, itu betul lah kan. Bila sampai kat Baitul Ma'mur, maksudnya 70,000 malaikat akan mengelilingi tempat itu. Dan dia masuk 70,000 tak keluar. Dan penuh. Berapa banyak dah. Yang jadi masalah dia apa? Kita mula membayangkan benda tu. Faham? Kita mula membayangkan arash Allah. Lepas tu bila dikatakan bahawa Allah itu bersemayam dengan seperti manusia, habislah semua mastawa alal arash. Kan? Habislah menunjukkan bahawa kelemahan sudah terjadi kat situ. Kita tak nak bahas benda tu. Yang kita tahu ialah Allah itu menguasai arash tu. Dengan penguasaan yang tidak boleh kita compute dalam otak. Kerana terjadinya perkara-perkara itu, bila kita fikir, dia jadi problem. Contoh, boleh tak kita bayangkan ciptaan masa tu kita boleh bayangkan tak? Tak boleh. Tak boleh. Kita nak bayangkan. Macam mana kita nak bayangkan masa? Tak boleh. Maka Allah ciptakan masa. Masa tu Allah cipta tau. Allah buat masa tu. Mana? Tak boleh compute. Tak boleh masuk ni. Tak boleh brain ni.
Jadi kena berhati-hati dengan perkara-perkara ini. Jangan duk bayangkan problem. Okay. Daripada konsep rawatan Islam lah kita ambil. Kita jangan pergi sampai bab Akidah. Allahu maujudun bila makan. Nanti problem sebab acu tak boleh tak ada daya nak terangkan bentuk-bentuk akidah yang dalam Besar. dalil, dalam hadis, dalam Quran dan sebagainya. Bukan kepakaran acu. Pergi cari guru tauhid. Betul. Sangat penting kan. Awal agama adalah mengenal Allah. Kan? Awal mengenal Allah tu kena kenal diri sendiri. Jadi dia banyak benda kat situ. Jadi acu tidak mampu nak terangkan dalam konteks ni. Okay. Jadi kalau kita tengok talbis iblis ni bermula bila? Daripada awal mula ciptaan Nabi Adam lagi. Ya, betul. Macam mana pula dikatakan boleh berlakunya talbis iblis pada zaman Nabi Adam? Ni kisah makan buah dekat dalam buah syurga. Yang dikatakan kepada Nabi Adam, dia datang dan dia berkata bahawa saya ambil ni, saya tak nak salah cakap. Kalau saya cakap kan problem. Buah tu Tuhan kamu tidak melarang kamu dari pokok ini, melainkan supaya kamu tidak menjadi malaikat atau kekal hidup lama. Nampak? Dia perdaya Nabi Adam macam tu. Dia cakap Allah tak larang. Kan? Kau makan lah. Allah larang tu sebab nanti kau tak jadi macam bila kau makan buah bila kau tak makan buah ini, maka kalau kau makan buah ini kau akan jadi macam malaikat yang hidup sampai bila-bila. Dia tidak perdaya dalam keadaan kau makan je lah, kau langgar lah perintah Allah. Dia tak cakap kau langgar perintah Allah, tak. Dia selembut-lembut dia dengan selembut-selembut kan. dengan selembut-selembutnya dia tipu orang. Bayangkan Nabi Adam AS pun boleh kena tipu. Kita? Yalah, kita hanya manusia biasa. Lagi dahsyat kan. Itulah berlakunya. Dan berlaku juga talbis iblis Habil dan Kabil. Kan? Tengok, dia sanggup berbunuh. Ya. Kerana apa? Pasangan. Dia tak cakap dia tak cakap kau langgar je perintah Allah, tak. Dia cakap yang tu lagi cantik kan, kenapa pula kau dapat dia tak cakap kau sepatutnya kau langgar je perintah Allah tu, kau langgar je perintah ayah kau tu, tak payah ikut kan, buat apa nak ikut kan. Dia tak cakap macam tu, tapi dia timbulkan sifat dengki. Nampak? Talbis, nampak benda baik kan. Ya. Pasal kita nak pilih yang cantik-cantik. Semua siapa pun nak pilih yang cantik-cantik, yang sempurna. Betul. Inilah terjadi. Inilah benda yang terjadi kan. Selembut-lembut strategi iblis dalam menyesatkan manusia. Strategi dia ini saya ambil daripada Quran, saya terpaksa pegang. Saya tak boleh nak main sebut-sebut je. Sebut-sebut. Bismillahirrahmanirrahim. Aku akan menyesatkan mereka semua kecuali hamba-Mu yang ikhlas. Surah Al-Hijr. Dia akan sesatkan orang. Tapi cara dia menyesatkan orang, dia akan manipulasi orang melalui apa? Agama, ibadah, ilmu, rawatan dan spiritual. Dia akan konakan manusia dekat situ. Kita ceritalah. Datangnya iblis atau syaitan yang menghasut orang untuk melakukan perkara-perkara ini, rasa-rasanya dia datang dalam bentuk yang sangat sempurna, elok, ataupun dia datang dalam keadaan yang menakutkan. Sempurna, elok. Ya. Dia pakai serban, dia pakai kopiah cacu ni kan. Dia pakai reda, datang, jalan pun tunduk je kan. Anak, cucu, buat apa? Atuk tengok kau ni macam banyak sangat masalah. Macam ni lah kan. Atuk ingat, baik kau bacakan surah Fatihah setiap hari 40 kali. Surah Fatihah 40 kali tu ada amalan dia. Dia ajar orang. Orang ni bila bangun tidur, ada wali lah datang dalam mimpi. Ada orang yang alim tau, datang dalam mimpi mengajar aku akan perkara yang baik. Dia pun amalkan lah 40 kali. Amal punya amal. Maka dia rasa amalan dia bagus dan sebagainya. Satu hari dia tertinggal amalan tu, berdentum accident. Dia cakap apa? Pasal aku tak amalkan ni lah. Malam tu dia mimpi. Itulah kau kan dah cakap 40 kali tu kau tak buat. Kan dah kena. Sepatutnya kau kena baca untuk melindungi diri kau. Al-Fatihah ni akan bantu kau dan sebagainya. Ya. Tak apalah. Macam ni lah. Pasal dia berat sangat kan.
Atuk cadangkan supaya kau baca bismillah 3 kali je. Jadi lagi senang kan? Jadi dia pun jadikan amalan lah. Talbis iblis ni berlaku secara perlahan-lahan. Dia tidak sekali cakap, kau baca bismillah sekali je, nanti semua okey. Tak. Dia pelan-pelan daripada amalan yang baik sampai bismillah. Sampai satu ketika nanti dia akan cakap, macam ni lah. Sekarang kalau kau nak minta dengan Allah, kau minta je. Pasal kau dah baca dah Fatihah kau 40 kali ni dah dekat setahun ni. Dah berpuluh-puluh ribu lah. Dia keluarkan kalkulator 40 kali 357. Ni benda yang berlaku. Kita akan nampak angka berpuluh ribu baca satu tahun ni. Patutlah kan. Patutlah aku rasa macam ni kan. Patutlah aku boleh kalau orang sakit, aku doakan dia mujarab. Aku kalau orang nak minta apa-apa, aku doakan dia dapat. Bila orang jahat dengan aku, dia dah habis. Mulalah problem. Dan dia membawa ajaran itu kepada orang. Kau baca ni je, kau baca itu je. Sedangkan apa yang dia belajar tu tidak disahkan oleh guru. Kalau disahkan dengan guru dah tak ada masalah. Mira ada soalan. Okey, macam sebelum ni kita semua tahu yang kalau siapa yang layan episod kita punya podcast daripada awal, kita tahu macam mana perjalanan ayah ataupun Acu daripada seorang yang black to white. Bukanlah black to white, maksudnya black to berjalan yang lurus lah. Okey, adakah ayah rasa waktu sebelum ayah join Ruqyah Syariah dengan cara perawat yang betul, cara rawat yang betul, ayah rasa sebelum tu ayah dikena tablis iblis? Apa yang menyebabkan, apa yang membisikkan ayah, apa yang menyebabkan ayah nak terjerumus kepada the black one? Okey. Apa yang ayah rasa itulah tablis iblis ke macam mana? Okey, apa yang menyebabkan kita belajar mengenai benda tu Jadi untuk kita belajar ilmu yang mudah, untuk kita mendapatkan maksudnya kekuatan mudah yang cepat dan sebagainya, maka amalan-amalan yang perlu dilakukan adalah perkara-perkara yang senang, kan? Yang cepat. Zikir, katalah contoh surah Al-Ikhlas, satu hari 7 kali, dan kemudian kita boleh nampak jin. Kan? Jadi orang yang mengajar kita itu telah diperdayakan oleh jin. Dia turunkan ilmu. Kan saya kata tadi, mula-mula dia dapat ilmu tu, kemudian dia turunkan kepada orang lain. Sama lah macam ni. Orang tu turunkan ilmu tu pada kita baca, kita dapat benda yang sama macam dia dapat. Kan? Pejam mata, boleh nampak jin. Buka mata, boleh nampak jin. Boleh nampak dekat dalam dompet orang ada tangkal. Itu adalah tablis iblis lah. Mula-mula, bila kita belajar mengenai alam gaib ni, kita belajar mengenai benda-benda mistik ni, perkara yang boleh nampak, perkara yang mencari adat. Mula-mula kita belajar, kita ingat benda tu sangat Islamik. Dia tidak lagi daripada perkara-perkara yang jampi serapah. Dia terus kepada ayat-ayat Al-Quran. Dia tidaklah mengatakan bahawa setiap kali kita buat sesuatu benda ni, bila kita baca ayat ni, dia akan jadi benda macam ni. Kita akan nampak benda tu. Contoh, kalau kita baca ayat ni, jin tu akan terbakar. Maka kita bergantung kepada ayat itu untuk membakar jin. Adakah benar-benar jin itu takut kepada ayat Al-Quran? Ataupun sengaja ditakut-takutkan supaya menimbulkan kita punya ego, sombong, riak, takbur. Tablis iblis ni sangat-sangat lembut, sangat-sangat halus. Kita tak nampak. Kita tak akan perasan yang kita kena. Dan bila kita ajar pun kita tak perasan, sebab kita rasa kita betul. Sebab tu dalam satu hadis Tirmizi dia cakap barang siapa berkata tentang Al-Quran tanpa ilmu, maka bersedialah tempatnya di neraka. Nampak? Ini bukan kita main-main cakap. Bila kita mengatakan sesuatu ilmu tu, sebab tadi mula-mula tadi Acu dah cakap, Acu tak mampu untuk terangkan mengenai akidah dalam bentuk dalam konteks yang padu ataupun yang tepat. Sebab Acu tak belajar benda tu. Belajar setakat surface lah. Sebenarnya ilmu akidah ni dia sangat padu, sangat kuat. Sifat 20 kan. Pengetahuan kita mengenai Allah, pengetahuan kita tentang yang terhad, yang sangat terhad, apa yang perlu kita minta atau apa yang perlu kita tahu supaya kita tidak tersesat.
Bila dalam contoh macam buat yang datang jin-jin yang datang ni, yang mengaku mereka ni boleh mengaku baca Quran, sangat hebat, yang boleh mengajar kita dengan berbagai-bagai ilmu, akhirnya membawa kepada talbis iblis. Contoh scan jarak jauh dulu kita orang boleh buat. Pejam mata, tutup mata, bismillahirrahmanirrahim, berkat doa la ilaha illallah, apa yang dia buat kat rumah tu, tengok. Wah. Tapi yang bercakap dengan kita masa tu jin. Dia cakap, dan dia cakap bukan dia dengar kat telinga ni. Dia tengah pergi tengok YouTube. Tak ada. Hati kita terdetik. Terdetik. Fikiran kita terdetik. Tu fikiran kita kan tahu. Macam mana kita nak tahu yang tu fikiran kita ataupun jin yang cakap? Macam mana kita nak tahu? Tak boleh tahulah. Pasal perbezaan antara naluri kita dengan bisikan jin, dia macam sama je. Dia macam sama je. Kita ambil contoh solat laju. Okay. Kan? Kita ambil contoh solat laju. Jadi kita cakap, alah, ni kawan kau datang ni. Nak sembayang. Datang lagi 2-3 minit ni. Kau sembayang cepat-cepat sikit lah. Ambil lah sembayang. Kelang kabut kan. Lepas tu pergi ambil Bismillahirrahmanirrahim. Waladhdallin. Amin. Allah. Kita nak laju. Tapi yang membisikkan kepada kita, dia tunjuk benda tu elok je. Alah, sekali-sekali nak cepat kan. Kan? Korin pun main dekat situ, dengan syaitan pun main dekat situ, kita jadi problem. Kan? Ini, tapi yang kita cerita ni mengenai solat. Tapi yang betul-betul yang menjadi problem dalam ini ialah mengenai akidah. Akidah kita akan hancur. Dia tidak berupa, dan jin ni tidak datang dengan kita dalam keadaan bertanduk, bertaring, nak terkam, nak bunuh kita. Tak. Sebab apabila mereka menjadikan diri mereka dalam bentuk yang menakutkan itu, dalam bentuk pontianak lah, dalam bentuk jembalang tanah lah, dalam bentuk hantu raya lah, yang menakut-nakutkan kita, apa yang kita buat? Kita jerit, kita lari. Betul. Kita tak rapat lagi dengan benda tu. Habis. Tak dapat lah. Dia pun tak dapat kita lah. Dan semua orang takkan suka. Tapi kalau dia datang dalam keadaan dalam keadaan yang handsome cantik kan? Kalau perempuan datang dengan niqab, datang, Assalamualaikum ya Hafiz. Wahai makhluk kacak yang telah dijadikan Allah, pada kamu aku melihat wajah yang murni. Pada kamu ni aku ingin menyampaikan sesuatu ilmu. Aku datang daripada keturunan ini, kan? Ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar kamu ni boleh mengikuti amalan-amalan yang lebih baik, yang lebih bagus daripada apa yang kamu buat sekarang. Nampak? Kita dengar pun, best ni. Best ni. Tak melanggar awal-awal tak melanggar, akhir-akhir terpesong. So Apis ada benda? Kita rehat dulu. Kita rasa kita jumpa selepas ini. So, next question akan ditanya oleh Hafizuddin. Sila. Okay, apa beza antara talbis iblis dengan nafsu? Perbezaan dia, satu tu datang daripada iblis dan satu tu ialah nafsu kita. Nafsu kita ni boleh dididik. Faham? Talbis iblis yang datang macam contoh macam Korin dan sebagainya, dia datang dan mengajar kita tentang perkara-perkara yang tak bagus. Okay? Nafsu, ada tak nafsu baik? Ada. Beribadah, suka sedekah, nafsu dia untuk bersedekah tinggi kan. Kalau dia solat, dia nak solat yang perfect kan. Nafsu dia macam tu. Nak pergi ke masjid, tak boleh tinggal. Maksudnya jemaah kat masjid tak boleh tinggal. Dan dia buat macam tu. Tapi talbis iblis lain. Dia suruh orang pergi masjid juga. Kan? Kau pergi masjid, kau jalan kaki je. Zuhud. Sebab setiap langkah itu akan menghapuskan dosa. Nampak? Kan? Kau boleh je naik motor, tak ada masalah. Sama juga kiraan dia. Bukan Allah kira roda tu berpusing berapa kali. Tapi tapak kaki kau tu sama lah. Kan? Kalau jauh ke masjid tu 50 kaki, maksudnya 50 langkah. Kalau kau naik motor pun 50 langkah juga. Cuma exercise tu lagi bagus sikit lah. Kan? Tapi disarankan juga pasal kita kena banyak bergerak kan. Betul. Bagus untuk kita.
Jadi kita ambil yang afdal, yang mana kita mampu. Kan? Tapi problem dia dekat sini, talbis iblis ni dia akan suruh kita buat juga perkara sunnah. Kan? Jalan kaki lah. Kau jalan kaki. Kau bagi orang tengok kau. Kan? Zuhud. Kan? Zuhud. Kau jangan bawa kereta Mercedes kau keluar. Kan? Nanti Orang ingat Korea. Orang ingat kau riak. Nampak? Bahayanya ya Allah. Dia ajar benda yang baik. Dia ajar. Contoh macam Acu lah kan. Bila kita ni menurun kan. Kita panggil tok bomoh lah, boleh scan lah, orang boleh panggil kita lah, kita boleh panggil orang balik lah dan sebagainya. Bila kita ingat kita melakukan perkara itu bagus. Benda yang kita buat tu salah. Tapi kita ingat kita bagus. Sebab apa? Sebab tengok anak dia dah balik. Kan? Tengok orang tu dah sembuh. Kan? Kita ingat bagus tapi cara dia salah. Akidah terjelas tidak? Terjelas. Nafsu datang buat apa? Nafsu tu dididik oleh syaitan. Syaitan datang ajar iblis ni datang, dia kata, kau pergi beli nombor ni 0000 besok dia naik. Kan? Kau beli RM1 je. Kau jangan beli banyak-banyak. Nafsu tu nak apa? Jackpot. Nak duit. Mau duit kan? Nafsu tu. Nafsu, itu nafsu. Keinginan untuk mempunyai duit yang banyak. Dengan cepat. Dengan pantas. Itu nafsu. Pergi kat kedai nombor, beli. 0000. Kena pula tu. Ya Rabbi, itu yang dia buat nak lagi. Kena pula tu. Katalah contoh dia dapat RM5,000. Contoh. Dia dapat RM5,000. Dapat. Besoknya, dia ajar lagi. RM5,000 ni, 1,000 kau kena bagi masjid. Pula dah. Tapi duit judi tu. Duit judi. Jangan pedulilah cakap ustaz-ustaz tu. Mana tahu kan. Dia nak, yang penting ialah niat kau untuk sedekahkan duit ni pada dia orang. Kau bagi kat masjid tu. Bila kau bagi tu, biar orang tengok. Kan? Jadi nampak kau baik. Kan? Nampak keikhlasan kau. Sebab orang ni kalau tak nampak kau bagi, orang tak tahu. Besok dia bagi 1,000 kat masjid. RM4,000 ni kan. Sikit, kau pergi beli lagi lah. Mana cukup ni. Kau beli yang banyak-banyak sikit lah. Kau beli sampai RM300, RM400. Besoknya dia pergi, kena lagi bertambah kaya. Duit dah beratus-ratus ribu dah ni. Menang kan? Kau pergi rumah anak yatim sedekah kan. Kau jumpa makcik kau, kakak kau kan. Tapi dengan Pak Imam tu kau jangan bagi. Dia jahat. Dia makan duit orang. Kau judi kau tak cakap. Nafsu tu dah membawa-bawa untuk menunjuk-nunjuk. Dia didik nafsu tu. Hari-hari yang berikutnya, bulan demi bulan yang berikutnya, iblis ni datang lagi tak nak ajar kau pergi judi. Of course. Tak payah dah. Nafsu yang ni. Nafsu sudah terdidik. Tak payah dah. Iblis dah boleh belah. Tak payah. Aku sendiri boleh pergi. Nampak? Kan? Tadi kita berbincang. Tadi sebelum kita berehat tadi, kita berbincang mengenai zuhud. Kan? Tak, siap. Sebelum tu kita pergi zuhud lah. Mengenai kehidupan kita sendiri. Kita katalah kita mampu membeli motor Harley Davidson. Kan? Kita kaya dan kita telah menjalankan tanggungjawab kita di dunia ni. Harta kita banyak, kita beli motor Harley Davidson harga RM200,000 lah. Contoh. Bukan aku tahu pun. Contoh RM200,000 beli. Fat Boy Harley Davidson bawa. Tapi niat kita bukan untuk tunjuk. Niat kita beli tu sebab kita mampu. Kita mampu. Beli motor jalan sini. Orang tengok kita, belagaknya kan. Orang yang cakap belagak tu dia dosa lah. Betul. Kan? Sebab orang yang bawa motor ni dia memang Dia mampu. Tetapi masalah dia jadi macam ni. Engkau mampu beli EX5 Honda, tapi engkau berhutang gila-gila untuk beli Harley Davidson. Itu bukan zuhud. Engkau pakai motor tu untuk apa? Satu, untuk bawa engkau daripada point A kepada point B. Dua, ia menjadi kenderaan yang selesa. Kan? Ketiga, dia merupakan satu benda yang seronok untuk diborakkan. Untuk bercerita dengan orang. Kau tengok motor ni dia nak tukar ni. Tapi orang ni beli untuk apa? Untuk menunjuk. Kan? Menunjuk. Pergi masjid dia bawa Harley Davidson.
Tapi dia tak tahu tu poket dia 100% tak ada. Nak sedekah kat masjid pun dah tak boleh dah. So kenapa nak ikut macam tu kan? Kenapa nak ikut macam tu? Janganlah ikut. Bila kau buat macam tu, artinya kau dah sombong. Kau dah riak. Kau nak menunjuk kat orang. Okey lah. Mungkin ada di antara penonton-penonton yang tak tahu apa itu zuhud. Jelaskan sikit je lah. Ringkas. Zuhud ialah sesuatu perkara yang berada dalam hati. Dia dalam hati kita. Dia bukan berada dekat luar kotak yang boleh kita nampak. Bukan kita boleh nampak zuhud tu pada pakaian. Bukan zuhud tu bukan pada pakaian, bukan pada rumah, bukan pada kereta, bukan. Dia pada hati orang. Kita tak boleh nak cakap orang tu zuhud atau tidak. Ada orang boleh bawa Lambo pergi masjid. Lamborghini kan. Pergi bawa pergi kat masjid solat. Kita tak boleh cakap dia sombong. Kita tak boleh cakap dia riak. Dia sendiri yang tahu dia ni adalah orang yang bukan riak atau tidak. Sebab apa? Dia memang mampu. Kat rumah dia ada 30 biji Lambo. Kau nak cakap apa? Kesimpulannya, jangan judge. Jangan judge orang. Jangan judge orang. Katalah orang tu kaya. Kaya raya kan. Tapi dia pakai baju camping-camping. Dia pakai baju yang berlubang sikit kan. Pergi masjid. Supaya orang tengok dia zuhud. Adakah itu zuhud? Tak. Sebab apa? Dia nak tunjukkan bahawa dia zuhud. Niat dia salah. Salah. Benda ni simple. Kalau kita kalau kita susah pun, kita pakai baju koyak dan sebagainya, bukanlah zuhud, memang kita tak mampu. Itu yang termampu. Itu yang kemampuan kita pergi sana. Tetapi kerana dia sayangkan Allah. Nampak? Dia datang pula lagi. Dia sayangkan Allah, dia berbelanja lebih sikit untuk membeli baju yang cantik bila nak pergi masjid. Dituntut. Ya. Kan? Berpakaian kemas, cantik, lawa untuk pergi beribadah. Dia tuntut. Adakah dia riak? Tidak. Tak. Nampak? Subjektif. Tak boleh nak cakap orang yang pakai baju compang-camping itu zuhud, dan kita tak boleh nak berkata bahawa orang yang pakai Lambo atau Ferrari pergi ke masjid itu orang yang riak. Tak. Ya, jangan judge orang. Jangan judge orang. Kan? Boleh je kalau kau nak bawa private jet pergi sembahyang. Aku ingat hari ni aku nak pergi dekat Mekah lah, nak solat dekat sana. Ada private jet kan? Vom dia pergi. Tak ada masalah. Ya. Dia mampu. Kemampuan dia kat situ. Dan bagus. Biarlah orang Islam ni kaya. Apa masalah korang? Betul. Asal orang Islam ni kaya je, dia riak. Riak. Tak boleh macam tu. Kan? Ini adalah kita buat berlebih pun kita kena, kita buat kurang pun kita kena. Nampak? Sederhana pun kadang-kadang kena juga. Kena. Semualah. Contoh sederhana kan. Macam mana pula orang cakap dia sederhana dia kena? Sebenarnya kan, aku dekat sini kan, aku hidup sederhana je. Kau tengok, tak berlebih-lebih kan. Aku makan pun sederhana. Tujuan dia nak riak kat orang, nak mengatakan dia bahawa dia sederhana. Dia mengamalkan sifat sederhana. Dia nak bercerita dengan semua orang bahawa dia mengamal. Itu bukan sederhana. Itu bukan zuhud. Itu riak. Ini semua talbis iblis. Nampak cun kan. Orang yang tidak boleh mengaku salah. Kan? Pendapat dia je betul. Pendapat dia je. Orang cakap apa? Narcissistic. Narcissistic. Nasi kandar je satu. Narcissistic. Plastik. Kan dia tipu palsu kan. Dia tidak pernah buat salah. Kan? Bila cakap, perempuan tidak pernah salah. Mati saya ni. Perempuan pun tak pernah salah. Okay. Jadi kita tengok talbis iblis ni dia sangat halus. Ini kita dah beralih sikit ni. Sebab apa kita cerita pasal zuhud dengan tidak. Tapi dia adalah ada berkait. Dia berkait. Memang talbis iblis ni memang macam tu. Sebab dia selembut-lembutnya dengan benda tu. Kita cerita mengenai ada satu kisah ulama' dululah. Mengenai satu orang ni yang dia merupakan seorang ahli ibadah. Okay. Dia sangat-sangat kuat beribadah. Maka iblis datang kepada dia dan berbisik, kalau kau nak beribadah lebih baik daripada ni, kau buat dosa sikit. Kau buat apa? Buat dosa sikit. Supaya kau boleh bertaubat
Dan lepas kau berdosa tu, melakukan perkara dosa ini, maka bila kau bertaubat, maka lepas tu kau ibadah tu akan menjadi lagi hebat. Lepas tu ahli ibadah ni, atau ulama' ni, kita panggil ulama' lah. Ulama' ni dia cakap, mana boleh kan, tak sanggup aku nak buat dosa kan, takut aku pada Allah. Alah, kau macam ni lah, kau pergi berzina. Dia suruh orang tu berzina. Cakap, ya Allah, ya Tuhanku, kau ni tak boleh. Itu perkara yang sangat-sangat dikutuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan kau melibatkan orang lain dalam perkara ini. Lepas tu Iblis cakap, tak apalah, kau pergi bunuh orang tu. Kau cari satu budak ke apa, kau bunuh. Pasal dia seorang je, lepas tu kau mati. Lepas dia mati, kau bertaubat kepada Allah. Mana boleh kita mengambil nyawa orang? Tak boleh. Lepas tu dia cakap, tak apalah, kau pergi berjudi. Tak boleh. Judi merupakan antara dosa-dosa yang besar dan sebagainya. Dan melibatkan ramai orang. Bunuh, libatkan ramai orang. Melibatkan orang. Zina, melibatkan lagi satu orang. Berjudi, melibatkan orang lagi. Kan? Tak apalah, macam ni senang. Kau pergi mabuk. Kau seorang-seorang aja. Minum arak. Kau minum arak. Kau mabuk. Lepas tu, tak ada orang. Yang ahli ulama' ni menjadi bodoh. Talbis iblis ni sangat lembut. Dia very fine. Jadi orang tu pergi minum, mabuk. Mabuk. Dia tengok orang berjudi, dia pun berjudi. Berjudi. Dia tengok, bini orang ni ada, dia dah menang duit. Dia beli bini orang tu, dia berzina dengan orang tu. Bila dia sedar pagi-pagi besok, dia tengok laki orang ni dekat depan nak bunuh dia sebab dia dah berzina dengan bini dia. Dia nak bunuh ulama' ni lah. Ulama' ni ambil pisau, dia bunuh orang ni. Dalam satu malam, dia melakukan semua dosa. Masya Allah. Satu malam. Ahli ibadah yang lama. Yang sangat taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ditipu, dimanipulasi oleh jin atau syaitan ni dalam keadaan yang sangat-sangat halus. Kan? Tak apalah, minum seorang je. Kan? Akhirnya, semua benda tu dibuat. Yang bestnya apa? Jadi dia cakap, sebelum sempat dia bertaubat, dia telah ditangkap dan dihadapkan dan dihukum arak, judi, zina, bunuh orang. Hukum mati lah. Pancung lah. Kan? Pancung lah. Masa nak dipancung tu, Iblis datang lagi. Kau ni tak sebab taubat ni kalau kau mati. Kan? Kalau kau nak lepaskan diri kau sembah aku sekali. Kau sembah aku sekali, aku lepaskan kau. Ulama cakap, betul ke? Betul. Kau sembah aja aku sekali, kau minta dengan aku supaya aku lepaskan kau, dan kau sembah aku sekali, maka aku akan lepaskan kau. Lepas tu kau bertaubat kepada Allah. Nanti Allah lagi sayang kepada. Dia datang dalam macam tu. Bila dia cakap, tak apalah, aku sembah kau sekali, tapi lepas ni aku akan bertaubat kepada Allah. Dia sembah saja syaitan iblis itu, kepala dia kena pancung. Ya Allah. Habislah. Mati dalam kekufuran ni. Okay. Ini cerita ulama' Kita ambil senario ni, kita letakkan pada diri sini. Contoh Acu. Acu belajar ilmu kebal. Kan? Ilmu salah lah. Ilmu kebal ada yang tak salah. Tapi Acu tak tahulah. Kan? Dia ambil ilmu kebal, katalah pakai susuk raksa. Kan? Besi kuning masuk dalam badan, jadi orang tak mati. Kan? Apabila kita nak aktifkan benda ini, kadang-kadang kita pergi hospital, doktor nak cucuk tak boleh kan. Jadi nak lepaskan pelepas tu, pergi jumpa doktor nak cucuk vaksin lah kan. Contoh. Nak cucuk vaksin, kenalah lepaskan. Buat satu-satu amalan, lepas. Jadi dia boleh cucuk. Jadi nak kebalkan balik, kita buat balik amalan tu, kebal balik. Tapi tidak setiap masa dia akan kebal lah. Kadang-kadang tercucuk jarum, kaki terkena cangkul, dia luka lah. Jadi bila perompak datang rumah dia, datang rumah Acu, perompak tu ambil pisau, dia letak dekat leher Acu. Letak dekat leher Acu. Cara yang Acu jadi kebal tu adalah cara yang syirik. Cara yang syirik. Jadi problem, bila perompak tu datang, letak pisau kat sini, kita pun cuba amalkan supaya kita jadi kebal kan.
Cepat-cepat kita baca. Katalah, contohlah kita baca La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kebal lah aku balik kan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sekarang aku akan menjadi kebal. Sekali dicocok. Dicocok kita rasa sakit. Aduh, kenapa benda ni tak kebal ni? Kan? Tak datang ni. Ui, habislah. Kan? Baca lagi sekali. Amalkan. Okey. Kali ni pula kena baca yang lebih kuat sekali. Kita minta supaya wahai susuk raksa, wahai besi kuning, jadikanlah aku besi sekeras besi supaya tidak lot di tujuh telaga. Dia cocok mati. Masa tu kau dah sembah besi. Mati kau dalam keadaan kafir. Mati kau dalam keadaan syirik. Tak ada ampun. Talbis. Bukan benda main-main. Jangan main-main benda ni. Sama lah macam rawatan. Kan dalam dugaan perawat kita ada cerita. Perkara yang paling aku takutkan kepada kamu ialah syirik kecil. Riak. Syirik tu kecil. Tiap-tiap hari buat. Belagak. Janam lah. Akhirnya kita sesat begitu saja. Buta je. Kan? Kalau kita nak mengetahui sesuatu perkara gaib, kita tanya pada jin. Syirik lah. Syirik kecil lah. Tapi kalau kita jumpa ahli telek, syirik besar. Percaya kepada ahli telek, hancur terus. Persamaan scanner dengan ahli telek. Ada tak sama? Ada tak benda yang sama? Tak ada. Maksudnya bagi saya tak ada perbezaan. Dia ada beza lah. Okay. Dia ada beza. Cara dia beza. Cara lah. Tapi cara dia beza. Sangat bahaya Sangat bahaya. Kita suka orang scan kita. Kita duduk jauh-jauh. Kan? Ada kelebihan. Orang yang ada ma'unah, orang yang ada karamah, orang yang dikatakan mempunyai kelebihan-kelebihan dari Allah, dia tidak menceritakan benda ni supaya dia tak nak orang datang percaya dengan dia. Dia boleh bagi amaran. Dia boleh cakap, kalau boleh kau jangan pergilah dekat tempat ni besok kan. Kau datanglah tempat aku, kita rawat. Boleh. Tapi kalau dia kata, kalau kau pergi tempat tu juga, kau akan mati. Dan orang ni percaya. Orang tu syirik, yang bagi arahan pun syirik. Sebab tuan-tuan dan puan-puan, berlaku tak benda ni? Berlaku. Banyak tak berlaku? Banyak. Macam mana? Dalam Sokmed, ada yang buat live. Bagi nama anda, bagi tarikh lahir anda, saya akan tengok apa yang ada pada kamu. Ada yang pakai magnet, dia letak kat bawah, lepas tu dia taruh besi, sebut besi, lepas tu dia berus. Apakah haiwan yang ada pada kamu? Dia berus keluar gambar harimau. Jadi Hafiz, harimau. Tengok Mira, Mira adalah serigala. Nampak? Ada tak? Ada. Dan orang tu, yang bertanya tu, walaupun dia tidak percaya, dia tu dah syirik kecil. Percaya kepada tarikh lahir. Talbis iblis. Ini semua benda-benda yang iblis bawakan dulu. Cuma dimodernkan sikit. Jadi orang tak nampak. Benda moden ni orang tak nampak. Tarikh lahir. Kalau kau lahir pada 1 hari bulan, dia ikut yang dipanggil numerology. Zodiac, Scorpion, astrologi, numerology. Adakah kita ini mempercayai bahawa hidup kita ni hanya ditentukan oleh tarikh? Tak. Adakah benda ini, kita kalau tengok tangan kita lurus, ada garisan, kat sini ada satu garisan, kita ni luar biasa. Kan? Kalau kat sini petak ni dia penuh sikit, dia akan banyak duit. Talian hayat, kalau ada jari kita macam ni, dia akan sampai kat sini, umur panjang. Kalau dia masuk kat celah sini, umur pendek. Kan? Masa budak-budak dulu, kita orang sekolah-sekolah dulu, kalau tepuk tangan tutup, tekan, tengok ada berapa anak. Kau berapa anak. Betul? Ya. Kan? Walaupun benda tu main-main, tetapi sekiranya benda tu dijadikan benar, maka dia boleh jadi syirik. Kalau kita dalam tak sedar, kita pernah buat benda-benda macam kan? ni. Sebenarnya benda tu diajar oleh iblis kepada manusia, dan manusia turunkan kepada orang. Dia turun, menurun. Iblis dah tak payah buat kerja dah. Dia kena fikir benda taktik lain. Dia sudah mula taktik lain. Okey, contoh-contoh taktik lain, macam itulah, scan. Kan, benda-benda yang halus. Kalau kau nak pulih, kau kena buat perkara-perkara ini, A, B, C, D, E, F, G. Kau kena ikut benda-benda ni. Tak boleh tak ikut. Kalau tak ikut, kau tak boleh sembuh. Dia meletakkan bahawa penyembuhan itu datang daripada amalan orang ataupun ubat.
bukan lagi kepada Allah. Nampak Islamik. Nampak Islamik. Kita dah tahulah pasal taktik-taktik taktik-taktik iblis ni lah, nak membisik, nak mengelirukan orang. Macam mana kita sebagai umat Islam ni, kita nak hindarkan benda ni walaupun sekecil-kecil benda. Kita tak pasti sebab kadang-kadang syirik kecil tu kan. Kita ni kadang-kadang manusia terlepas. Kita pergi tanya, kan ada trend tanya ChatGPT buat tarot dan sebagainya. Benda tu kan boleh mendatangkan syirik. Macam mana kita nak hindarkan benda ni? Kita nak lawan nafsu kita. Tarot card, kunyit. Kunyit yang dibelah dua. Lepas tu terbalik. Oh, ni terbalik. Ni ada gangguan. Terbalik, kalau dua-dua terlangkup, ini tak lama lagi mati. Contoh. Okay. Kalau dua-dua terlentang, alhamdulillah, boleh baik. Kan? Tarot card. Macam mana kita nak hindarkan benda ni? Kita akan cerita lepas ni. Sekarang ni, ingatkan soalan ni sebab tak boleh masuk itu akan masuk bab last sikit. Okay. Mengenai talbis iblis. Kan aku cakap, iblis ni dia nak sesatkan orang, dia tidak datang dalam keadaan yang menakutkan. Okay. Berlaku perkara-perkara seperti rasul palsu. Oh ya, ada. Kan? Dia mengaku. Ada yang masuk konon-konon mereka ini dalam tarikat. Kan? Lepas tu tipu orang. Nak belajar, bayar duit mahal. Tarikat tidak minta duit banyak-banyak. Malahan almarhum Mufti Negeri Sembilan, Syekh Murtaza, pergi jumpa dia yang bagi duit. Dia yang bagi duit kat orang. Dia tak ada minta duit orang. Orang nak derma tu dia punya pasal. Dia tak ada buka QR untuk tolong. Tak ada. Jadi dia ni mengaku dia dalam tarikat, lepas tu belajar kesufian dan sebagainya, tapi dia menipu orang. Ada talbis iblis dalam dunia sufi dan spiritual. Aku kadang-kadang lupa sebab aku tulis. Okay. Lalu bila mereka mencari-cari benda ni, iblis menipu, memberi ilham palsu. Okay. Mimpi palsu, makhluk gaib. Dan dia akan berkata bila tak ada nas dan apa-apa, perkara gaib ini mesti ada nas untuk dijelaskan. Mesti ada dalil untuk dijelaskan. Bukan main-main berpetik. Makhluk gaib yang ajar aku. Lepas tu mereka tidak lagi memetik Quran dan Sunnah. Mereka bercakap tidak menggunakan kitab. Tidak lagi menggunakan kitab. Cakap aja. Main cakap aja. Dan apa yang mereka cakap tu tidak boleh disahihkan. Bila orang tanya, dia jadi marah. Kau belajar kat mana ni? Kitab apa? Kau tak payah tahu. Kan? Ilmu ni kena orang-orang yang tertentu saja boleh belajar. Mana ada orang Islam ilmu tertentu saja boleh belajar? Semua orang boleh belajar. Dia tak ada had. Malahan kalau kita tengok kisah Imam Syafi'i, umur dia berapa tahun dia jadi imam dekat Mekah? 6. 6 ke? Tak pasti. Bukan 14. Muda. Nanti kalau kita salah tolong komen. Sebab tu tak boleh cerita pasal agama macam ni tanpa sandaran. 7 tahun. Umur dia 7 tahun. Jadi imam. Jadi adakah umur itu menentukan kau dipandai atau tidak? Tidak. Ada tak orang yang akan benci kepada Imam Ghazali? Imam Syafi'i? Ada. Dia akan persoalkan kenapa budak umur 7 tahun kenapa jadi budak macam ni boleh jadi imam pula? Kan? Tapi dia tak tahu bahawa Imam Syafi'i ni akhirnya dia belajar dalam masa setahun dengan Imam Malik. Sampai khatam. Tak sanggup orang tu nak ajar dia. Kan? Ini adalah perkara-perkara yang kita kena tengok lah. Dan dia tidak pula cakap besar. Betul. Kan? Tak adalah bercakap, aku telah menerima ilham ini. Tak ada. Dia belajar. Dia duduk dan dia belajar. Allah berikan. Dan mereka ini adalah wali. Imam mazhab ni adalah wali. Bukan main-main. Sebab diorang boleh ingat. Otak diorang bukan macam otak kita, otak kambing. Tak. Otak dia boleh ingat. Dia boleh tulis dekat tangan dia tu menggunakan jerami je. Tulis. Dan dia boleh dengar, otak dia boleh ingat,
dan dia boleh tulis 3, 2, 1. serentak. Dia boleh multitasking dan dia boleh ulang balik apa yang Imam Malik cakap sebiji. Dahsyat tau. Itulah kalau nak belajar ilmu tu kena belajar sungguh-sungguh. Tadi Amira tanya macam mana kita nak elakkan daripada perkara ini. Sebab tu tadi keluar pasal Imam Syafi'i. Untuk mengelakkan perkara ini tidak ada cara lain, tak ada jalan shortcut, kena belajar. Kena belajar fiqh, kena belajar tauhid. Khasnya tauhid lah. Tauhid is the first. Akidah tu mesti nak belajar. Tak boleh tak belajar. Kena belajar, kena cari guru. Kena ikut. Bukannya kita boleh belajar dalam seminar 2 hari. Tak boleh. Dia berterusan. Surah Al-Ikhlas tu nak kena tahqiq kan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Selalu nak kena baca mengesahkan Allah. Allah tu tunggal, bukan macam sel yang boleh dibelah-belah. Sel atom tu kan kita boleh potong 2. Allah bukan macam tu. Boleh dibelah, boleh jadi 2. Tak boleh. Atau Allah boleh keping, tak boleh. Allah menjadikan cahaya, macam kita nak campai cahaya tu kan. Bila bercerita dengan orang-orang kata bila if you are dying then you can see the light at the end of the tunnel kan. Mengatakan bahawa dia menuju kepada Tuhan. Tak. Dahsyatnya benda ni. Pada masa akhirat tu mengikut satu ulama mengatakan bahawa dan apabila satu ketika ini kita cerita sikit lah ditanyakan kepada kamu akan keluar satu makhluk yang besar dan dia kata aku Allah, sembah aku kat pada masyarakat, sembah aku. 50% orang sembah. Yang 50% orang sembah tu semua masuk neraka. Semua masuk neraka. Okay. Kemudian datang lagi satu arahan. Aku Allah, sembah aku. Maka orang akan sembah tanpa mengikut mana-mana arah. Dia bukan sembah kat depan. Sebab suara tu bukan macam apa yang kita dengar kat telinga ni. Bila dia arahkan tu, sembah aku, semua sembah. Aku Allah sembah aku. Semua sembah. Separuh daripada 50% tadi, sembah. Yang tak sembah, semua masuk neraka. Kalau kita tidak kenal perkara ini, kita tidak kenal Allah, macam mana kita nak tahu? Tak boleh tahu. Benda ini, benda akidah ini, segala-gala pergantungannya adalah dengan Allah. Tapi jangan gunakan dalil atau kata-kata ilmu Allah itu luas untuk menghalalkan perkara yang tak boleh. Kita nak mencuri, nak mengumpat masuk rumah orang, insya-Allah kalau aku baca surah Yasin ini, dia akan tertidur. Boleh tak? Boleh. Tapi salah. Faham. Okey. Dalam hidup kita cari apa sebenarnya? Apa yang kita cari sebenarnya? Redha Allah. That's the first thing. Kita cari redha Allah. Kita bukan cari kesembuhan, kita bukan cari kekayaan, kita bukan cari kesenangan. Apa yang kita cari dalam dunia ini ialah redha Allah. Allah izinkan je kau makan rasuah. Kalau Allah tak izinkan kau makan rasuah, kau tak boleh makan rasuah. Jadi jangan gunakan dengan izin Allah benda ni berlaku pada semua benda. Yang Allah bagi kita ini adalah satu benda yang kita nak cari ialah keredaan Allah dengan apa yang kita buat. Bila Allah tak redha, benda tu jadi haram lah. Betul. Tapi untuk kita menentukan bahawa orang ni adalah orang yang dalam hati dia adalah ikhlas atau tidak, tak boleh. Kita tak boleh buat. Apa pun berbaliklah pada sifat tabayun. Sentiasa periksa balik kalau benda tu ada haknya ataupun ada batilnya, sebab dalam firman Allah surah Al-Baqarah ayat 42 kalau saya silap lah, wala talbisul haqqa bil batil, dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dan kebatilan. Itu yang pertama lah. Lepas tu dalam aspek talbis iblis ni, kita kena ingat yang
Syaitan ni tujuan dia untuk menyesatkan manusia. Dan bila akhirnya pada akhirat kelak, ni saya bacalah khutbah iblis ketika dalam neraka. Khutbah iblis. Betul. Nah, Benda ni tertulis dalam surah Ibrahim ayat 22. Dan berkatalah syaitan tatkala ketika hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar. Dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku yang menyalahinya. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekadar aku menyuruh kamu lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu janganlah kamu mencerca aku, akan tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku sekali-kali tidak dapat menolongmu dan kamu pun sekali-kali tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sungguhnya orang-orang yang zalim itu mendapat siksaan yang pedih. Wallahu a'lam bishawab. Neraka Okay. Sebelum kita habiskan lah tak nak habis lah ni. Minta sikit masa pada kita punya admin. Okay, talbis iblis zaman moden Saya bagi sekejap je, tak ada lama ni. Contoh seperti energy healing, aura cleansing, spirit guide, reiki, kadam ayat, pemujaan leluhur. Semua ini nampak spiritual tapi banyak melibatkan jin. Okay, ini bukan saya cakap ini memang daripada kitab. Jadi bila kita cakap, kita ada kitab, kita ada sandaran. Okay, ini adalah perkara-perkara yang mencari adat. Perkara-perkara yang di luar pemikiran kita. Daripada mana datang idea itu, daripada mana datang bisikan-bisikan itu, kita tak boleh nak cakap apalah. Tapi benda ni datang daripada syaitan. Daripada jin yang menyesat, yang sesat dan menyesatkan lagi. Jadi dalam apa juga perkara lah. Okay, kita kena tahu bahawa rupanya iblis ni sangat-sangat licik. Inna kaedah syaitan ni kan ada ifa. Dia cakap tipu daya jin sangat lemah, maka kita lagi lemah daripada tipu daya jin yang sedia lemah. Maka kita tahu bahawa segala perkara yang kita lakukan bukanlah disebabkan keupayaan kita, bukanlah disebabkan oleh amalan kita, bukanlah disebabkan dengan kehendak kita. Semuanya berlaku dengan izin Allah. Apa yang kita cari di muka bumi Allah ini adalah keredaan Allah, bukanlah dengan untuk menjadi kuat, menjadi kaya, menjadi senang dan sebagainya. Tak. Mencari keredaan Allah itu tidak bermaksud kita perlu zuhud tidak kena tempat. Dan kita tidak boleh riak pada segala tempat. Ridha Allah itu adalah riak dan sombong. Ridha Allah, bukan kita. Yang layak sombong ialah Allah, bukan kita. Yang boleh riak ialah Allah, bukan kita. Sebab dia menjadikan segala-galanya. Yalah, yang segala-galanya. Jadi seperti biasa, jangan lupa follow, komen, subscribe dan share video ini agar mendapat perhatian kepada semua orang. InsyaAllah. Betul. Jadi dan siapa yang nak seperti biasa, Acu. Baik, Acu nak mohon maaf daripada pihak kru sekiranya ada apa-apa perkara yang Acu katakan itu menyakitkan hati dan sebagainya. Jadi kita ingatlah bahawa hidup kita kat dunia ni bukan hanya kerana kita. Hidup kita kat dunia ni untuk mengajar orang. Hidup kita kat dunia ni akan menyebabkan kita ini dipandang oleh orang dan dijadikan sebagai tauladan dan contoh. Anak kita tengok kita tengok ayah kita. Itulah kita. Lepas tu saudara-saudara mara kita tengok kita, kawan-kawan kita tengok kita. Apabila kita meratapi sesuatu perkara kerana kita tidak mendapatkan benda itu, maka kita ini sudah berada dalam keadaan yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.